Itu sebab kalau datang ke majlis tanah, jangan lupa beli cendol. Kalau kita mesti main panah, jangan anak kita esok jadi lurus bedul. Saya berazam untuk memastikan bahawa Bumi Melaka ini mesti menjadi bumi rujukan sebagai satu tempat yang pernah gemilang dan kita terus membangkitkan semula untuk Melaka terus gemilang. Saya perlukan tuan-tuan untuk bersama-sama dengan saya untuk kita bina Melaka semula. Bersama kita bangunkan Melaka, bersama kita mewariskan warisan ini pada anak cucu kita besok. Boleh? Jangan kita ni main panah anak budak-budak main iPad kat rumah. Boleh? Kalau kita main panah, anak juga mesti pandai main tanah. Main panah Itu sebab kalau datang ke majlis tanah, jangan lupa beli cendol. Kalau kita mesti main panah, jangan anak kita esok jadi lurus bedul. Jadi itu sebab saya minta pewaris-pewaris ini yang akan mewarisi sukan ini pada anak-anak bangsa besok mesti ada semangat bijak laksana tuah, beranilah sedia cepat. Pas.